Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar semua, apa khabar? Sihat? Okay, baik. Sebelum kita memulakan kelas pengajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu semua lihat di sekeliling kelas kamu ini, di bawah meja, di tepi-tepi beg, jika ada sampah, tolong bersihkan terlebih dahulu. Okay, kita pastikan kelas ini dalam keadaan bersih, kemas, baru kita mulakan sesi PDP kita pada hari ini. Okay, cikgu bagi masa 2 minit. Okay, boleh mula sekarang pelajar. Okay, baik. Semua dah bersedia ya? Okay, boleh duduk dengan tenang. Okay, keluarkan buku tulis bahasa Melayu, alat tulis dan buku-buku lain semua boleh simpan lah. Boleh simpan dalam beg ataupun bawah meja. Okay, baik. Sebelum kita mulakan topik pengajaran pada hari ini, okay, jom kita semua tonton video YouTube yang telah cikgu sediakan ini. Okay, dan kita tonton sama-sama dan kita kenal pasti dan fahami apa yang ingin disampaikan. Cik, nak ke mana, Cik? Balik kampung, Kuala Pilah, mau raya di sana. Cik baru balik dari overseas? Ya, saya baru balik dari London. You know London? Oh, London. Berapa lama Cik tinggal di London? Saya tinggal sana lebih kurang 10 hari. 10 tahun? Hari. Oh. Cik, tak maaf. Boleh duduk sebelah sini sikit, Cik? Terima kasih. Oh, tak ada apa-apa, Cik. Itu kerbau lintas jalan. Cik, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Okey, baik. Semua dah tengok betul video yang tayangkan tadi? Okey, cikgu ada soalan. Okey, siapa yang nak jawab, tolong angkat tangan, boleh? Okey, apakah yang anda faham berdasarkan iklan yang telah dimainkan sebentar tadi? Okey, siapa nak jawab? Okey, baik. Syafiq. Apa dia, Syafiq? Okey, betul kata Syafiq. Maksudnya Syafiq kata kat situ, orang Melayu cuba bertutur menggunakan bahasa Inggeris. Kenapa? Siapa boleh jawab? Syafiq, tolong pilih rakan kamu seorang, Syafiq. Okey, Adli. Kenapa Adli? Okey, boleh diterima. Maksudnya apa? Okey, Adli kata kenapa perkara tersebut boleh berlaku sebab mereka berasa megah apabila bertutur menggunakan bahasa Inggeris. Betul tak? Betul kan? Okey, dalam situasi kita pada hari ini kan, maksudnya bila bertutur bahasa Inggeris menggambarkan seseorang itu megah ataupun hebat. Okey, sedangkan bahasa Melayu itu lebih bagus untuk kita punya bahasa ibunda lah, bahasa kebangsaan kita. Okey, baik, cikgu ada soalan yang kedua. Mengapakah terjadinya perkara tersebut? Okey, siapa boleh jawab? Mengapa terjadinya perkara tersebut? Okey, cikgu nampak Syafika angkat tangan. Okey, Syafika nak cuba jawab, Syafika? Okey, Syafika jawab kurangnya jati diri terhadap negara. Okey, betul. Maksudnya diri kita kurang jati diri terhadap negara. Sebab tu kita tidak mementingkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, kita lebih mementingkan bahasa orang
bahasa orang luar, iaitu semangat jati diri kita terhadap negara kurang. Bagus Syafiqah. Okey, cikgu ada soalan yang terakhir. Okey, bagaimanakah cara untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu? Okey, siapa tahu? Okey, Alias. Okey, Alias jawab. Okey, penggunaan bahasa Melayu boleh dimartabatkan dengan menggunakannya dalam urusan rasmi, terutamanya pemimpin. Betul. Okey, kenapa? Sebab kita ingin memartabatkan bahasa Melayu, namun pemimpinlah yang perlu jalankan terlebih dulu. Okey, di mana kita lihat sekarang pemimpin pun lebih mementingkan ataupun penggunaan bahasa Inggeris. Contohnya dalam pengucapan di Dewan Rakyat dan sebagainya, lebih mementingkan penggunaan bahasa Inggeris berbanding bahasa kebangsaan. Baiklah pelajar, jadi apa yang boleh cikgu simpulkan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini ialah sayangilah bahasa kita, iaitu kita perlu sayangi bahasa kita sendiri, iaitu bahasa Melayu. Okey pelajar semua, sebelum cikgu mulakan aktiviti yang seterusnya, cikgu nak kamu semua duduk dalam kumpulan masing-masing yang telah cikgu tetapkan. Macam biasa cikgu dah kata, kalau dalam kelas bahasa Melayu cikgu nak semua duduk dalam kumpulan yang telah cikgu berikan, betul? Tolong bergerak sekarang, dalam 5 kumpulan yang telah cikgu tetapkan. Bagus. Semua dah duduk dalam kumpulan masing-masing. Tolong bersedia. Keluarkan kamu punya buku. Tolong salin nota yang cikgu berikan ini, Peta buih ini adalah menerangkan tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu. Jadi kamu semua salin nota yang cikgu berikan tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu. Baik, berdasarkan penerangan cikgu tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu tadi, dalam kumpulan masing-masing cikgu nak kamu hasilkan nota infografik menggunakan kertas sebak ataupun kertas majung yang cikgu edarkan ini. Maksudnya setiap kumpulan tu perlu pilihlah maksudnya kepentingan memartabatkan bahasa Melayu dan huraikan. Sebentar lagi kita akan adakan satu presentation lah untuk menyatakan idea masing-masing. Sebentar lagi kamu akan buat tugasan yang cikgu berikan itu. Untuk aktiviti yang kedua, cuba kamu lihat di depan. Di paparan slide ini cikgu ada sediakan beberapa poster iklan papan tanda lah di jalan raya. Biasa tengok betul iklan papan tanda di jalan raya. Jadi iklan-iklan di papan tanda ini mempunyai beberapa kesalahan dalam bahasa Melayu, antaranya kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa dan kesalahan nahwu lah. Jadi pelajar dalam kumpulan masing-masing akan diedarkan ataupun dibekalkan poster yang berlainan. Jadi kejap lagi cikgu akan paparkan dan edarkan setiap kumpulan satu poster, dan kamu akan duduk dalam kumpulan masing-masing dan kenal pasti kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan kesalahan nahwu, iaitu tata bahasa yang terdapat dalam poster tersebut, dan kamu tampalkan poster tersebut dalam peta majung dan kamu betulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam poster tersebut menggunakan bahasa Melayu yang betul. Jelas? Kalau tak jelas cikgu ulang balik. Arahan cikgu lah yang pertama tadi. Kamu dah dapat kepentingan memartabatkan bahasa Melayu yang telah cikgu berikan melalui peta buih, betul? Jadi ambil kepentingan yang kamu rasa kumpulan kamu minat, dan kamu perlu perincikanlah macam mana cara-caranya untuk melaksanakannya. Yang kedua, dalam kertas sebak yang sama, kamu tampalkan poster BBM yang cikgu bagi, poster iklan
jalan raya. Okey, dan dalam setiap kumpulan kamu perlu kenal pasti kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan kesalahan nahu yang terdapat dalam poster tersebut, dan kamu semua kena betulkan. Okey, apabila kamu dah betulkan, kejap lagi kita akan bentangkan bersama-sama dalam kaedah gallery walk. Okey, kita akan pergi ke kumpulan demi kumpulan. Okey, pelajar semua, baiklah, kita dah saksikan tugasan berkumpulan masing-masing, persembahan yang dibuat. Cikgu nak ucapkan tahniah dan juga syabas kerana anak-anak semua dapat melakukan tugasan dengan baik dan juga dapat mengenal pasti terdapatnya kesalahan-kesalahan bahasa dalam papan tanda. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke aktiviti yang selanjutnya. Aktiviti ni dipanggil sebagai kotak beracun. Pelajar semua, nampak tak? Nampak tak dekat tangan saya ni ada sebuah kotak. Kotak ni diberi nama kotak beracun. Kenapa kotak ni diberi nama sebagai kotak beracun? Ada ulasannya. Pertama sekali, untuk aktiviti kali ini cikgu akan terangkan. Kotak ini ada beberapa soalan. Dalam kotak ni lah ada soalan. Cikgu akan mainkan audio ataupun lagu. Sambil lagu dimainkan, kotak ini akan bergerak satu individu ke individu yang lain. Dan bila lagu tu berhenti, kotak ni akan berhenti pada tangan orang yang terakhir lah. Orang yang terakhir memegang kotak ni, apabila lagu itu berhenti, anda seorang yang bertuah dan perlu menjawab soalan di dalam kotak inilah. Sebab itulah aktiviti seterusnya dipanggil sebagai kotak beracun. Kita akan mulakan aktiviti ini. Cikgu nak awak semua pelajar-pelajar duduk dalam kumpulan yang sama macam sebentar tadi. Duduk dalam kumpulan. Cikgu akan pas kepada individu yang pertama dan individu tersebut perlu pas kepada kawan-kawan yang lain lah. Kita akan mulakan sekarang. Cikgu akan pas kepada Ahmad. So, Ahmad boleh pas kepada rakan-rakan. Baiklah semua, lagu sudah diberhentikan. Jadi, orang yang bertuah untuk menjawab soalan cikgu kali ini adalah Farah. Silakan baca soalan dan juga jawab soalan tersebut. Farah, mari cikgu bacakan. Alright, soalan yang Farah dapat adalah apakah faktor utama berlakunya kesalahan bahasa dalam kalangan masyarakat? Farah mendapat soalan berkenaan dengan faktor utama yang menyebab berlakunya kesalahan bahasa dalam masyarakat kita. Farah, boleh kongsikan dengan cikgu tak? Apa yang Farah tahu yang menjadi faktor tentang kesalahan berbahasa dalam kalangan masyarakat kita lah terutamanya. Kita beri tepukan sikit untuk Farah kerana berani menjawab soalan. Betul. Apa yang Farah kongsikan tu adalah betul. Salah satu faktor utama berlakunya kesalahan berbahasa dalam kalangan masyarakat kita adalah kerana kita kurangnya pengetahuan. Kesalahan ini terjadi kerana kita kurang pemahaman tentang tata bahasa, kosakata ataupun struktur bahasa yang betul. Seseorang mungkin tidak tahu aturan yang berlaku atau tidak untuk menguasai bahasa dengan baik. Jadi salah satu faktor utamanya adalah kurangnya pengetahuan tentang bahasa Melayu. Itulah sebab utama yang terjadinya kesalahan dalam berbahasa. Baiklah, seterusnya cikgu akan mainkan lagu dan kotak ini akan bergerak setiap individu ke individu yang lain. Jadi kita tengok siapa yang bertuah untuk kali ini. Cikgu akan pas kotak ini kembali.
Okey, baiklah. Okey, tahniah kepada Siti kerana dapat untuk menjawab soalan kita kali ini. Okey, Siti boleh baca soalan dan juga jawab soalan yang kamu dapat. Okey, baiklah. Soalan yang Siti dapat adalah bagaimana penggunaan bahasa pasar ataupun bahasa Selangor ni mempengaruhi kemahiran berbahasa seseorang. Okey, itu soalan yang Siti dapat. Okey, Siti boleh tak awak kongsi dengan cikgu, dengan rakan-rakan semua, okey, bagaimana penggunaan bahasa pasar Selangor tu boleh pengaruh kemahiran berbahasa seseorang. Cuba awak kongsikan. Okey, betul, Tania. Okey, apa yang Siti kongsikan kepada kita semua adalah betul. Okey, bagaimana bahasa pasar ataupun Selangor ni boleh mempengaruhi seseorang adalah kalau kita tengok dari segi negatifnya ataupun dari pandangan yang kurang eloknya, okey, penggunaan bahasa pasar ataupun Selangor ini adalah menyukarkan kita untuk menggunakan bahasa yang lebih formal ataupun lebih baku. Kerana bila kita dah terbiasa dengan bahasa pasar ataupun bahasa Selangor ni dalam pelbagai situasi, ia akan menyukarkan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih baik. Contohnya bila kita dah berurusan dengan perkara-perkara rasmi, iaitu urusan seperti urusan di sekolah dan sebagainya, bila kita dah terbiasa dengan percakapan dalam bahasa pasar, itu akan menyulitkan kita untuk menghadapi situasi tersebutlah. Maksudnya komunikasi kita itu akan lebih terganggu kerana kita telah biasakan diri kita untuk menggunakan bahasa pasar tersebut. Jadi itu adalah salah satu pandangan yang negatif lah terhadap pengaruh untuk bahasa pasar dan juga bahasa Selangor. Okey, baiklah pelajar semua, cikgu tengok anak-anak semua makin teruja ya untuk menjawab soalan. Okey, bagi yang belum bertuah ni, jangan risau. Okey, dalam kotak tu ada beberapa soalan lagi. Jadi cikgu akan mainkan lagu lagi dan kotak tu akan berjalan, bergerak dan orang yang bertuah akan jawab soalan berikutnya lah. Okey, kita akan mulakan. Okey, kita dah dapat mangsanya. Okey, Seroja boleh tolong bacakan soalan yang kamu dapat? Okey, baiklah. Soalan yang kawan kita dapat, yang Seroja dapat adalah apakah peranan institusi pendidikan dalam memperkasakan penggunaan bahasa yang betul? Okey, Seroja boleh kongsi tak dengan kita semua apakah peranan institusi pendidikan dalam memperkasakan bahasa Melayu? Okey, tahniah Siti kerana dapat menjawab dengan baik. Okey, betul. Okey, peranan institusi pendidikan dalam memperkasakan penggunaan bahasa Melayu adalah salah satunya macam dekat sekolah ni lah, kita setiap setiap bulan akan ada minggu bahasa. Jadi minggu bahasa itulah yang membantu memperkasakan penggunaan bahasa dengan betul. Okey, kita akan bergerak lagi, kotak tu akan bergerak lagi. Cikgu akan mainkan lagu sekali lagi dan orang yang bertuah akan dapatlah. Okey, kita mulakan. Okey semua, okey, untuk soalan yang terakhir. Okey Ali, apa soalan yang kamu dapat? Cuba baca. Okey, soalan yang Ali dapat adalah bagaimana media massa boleh membantu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan penggunaan bahasa yang tepat. Okey, Ali boleh kongsi tak dengan cikgu dan juga rakan-rakan yang lain? Kenapa? Tak boleh? Tak apa. Okey, kalau tak boleh menjawab, tak apa, cikgu akan bantu. Okey. Soalan dia adalah bagaimana media massa ni mampu membantu masyarakat, okey, untuk menggunakan bahasa dengan baik. Okey, salah satu contoh yang cikgu boleh bagi adalah penyebaran contoh yang positif. Okey, contohnya kalau kita boleh lihat melalui
program berita ataupun wawancara dan juga siaran yang berkenaan dengan rancangan TV dan sebagainya, sebenarnya dapat menampilkan contoh-contoh penggunaan bahasa yang betul. Sebab apa? Dalam berita contohnya, dia menggunakan bahasa yang formal. Okay, dia tidak mencampur adukkan sebarang bahasa lain. Contohnya seperti bahasa pasar ataupun bahasa asing dan sebagainya. Okay, apabila dia menggunakan bahasa yang betul, sebenarnya memberi inspirasi kepada masyarakat untuk belajar cara berbahasa yang baik dan juga benar. Okey, baiklah kelas semua. Untuk aktiviti kotak beracun kita sudah berakhir. Cikgu ucapkan tahniah lah. Okey, tahniah kepada para pelajar yang bertuah. Sebenarnya bertuah. Bila lagu tu berhenti dekat nama kamu, diri kamu tu maksudnya kamu bertuah. Okey, sebab apa bertuah? Sebab kamu dapat menjawab soalan. Bila kamu dapat menjawab soalan, maksudnya kamu faham kehendak soalannya ini. Okey, pelajar semua, cikgu nak fokus, jangan bising. Okey, kamu semua duduk dalam kumpulan masing-masing, masih dalam kumpulan yang sama. Okey, untuk aktiviti kali ini, cikgu nak kamu semua ataupun hantar wakil lah. Okey, setiap kumpulan sekurang-kurangnya hantar wakil 2 orang lah untuk melakukan satu babak ataupun situasi berkenaan dengan menegur kesalahan bahasa yang digunakan. Okey, maksudnya kamu kena buat satu simulasi berkenaan bagaimana kamu sebagai rakan nak tegur. Okey, cara berbahasa dengan baik. Okey, contohnya kalau kamu semua tak faham, cikgu akan terangkan. Okey, cikgu akan bagi satu situasi. Okey, contohnya Ahmad dan juga Ali sedang berbual dan Ali menggunakan perkataan yang contohnya seperti pisang ataupun apa lagi perkataan-perkataan yang terkini yang selalu pelajar ataupun remaja kita guna. Okay, contohnya seperti pisang, apa lagi? Banyak lagi lah. Okay, jadi saya sebagai guru tegur Ahmad tu lah. Okay, kenapa Ahmad menggunakan perkataan tersebut? Kan lebih elok kalau Ahmad menggunakan perkataan pisang tu menjadi perkataan bahasa Melayu yang betul lah, iaitu bosan. Jadi cikgu nak kamu semua wakil setiap kumpulan lakukan situasi. Okey, cikgu akan bagi situasi dan kamu kena tegur kesalahan yang digunakan oleh rakan kamu. Okey, kesalahan berbahasa. Okey, cikgu akan bagi masa beberapa minit. Okey, cikgu bagi 5 minit lah untuk kamu semua berbincang dalam kumpulan dan kamu akan persembahkanlah di hadapan. Okey, saya akan bagi masa 5 minit untuk kamu berbincang. Okey, cikgu rasa kamu boleh mulakan. Cikgu akan bagi situasi untuk setiap kumpulan. Baiklah kelas. Berdasarkan topik yang kita telah pelajari hari ini, jadi kita akan melakukan aktiviti, iaitu macam biasa aktiviti penilaian. Jadi semua pelajar perlu libatkan diri kamu. Okey, Naufal, kenapa tu Naufal? Okey ke? Ya Allah, sampai jatuh buku tu. Angkat. Ya, kenapa nak kita tandas pula? Kejap lah, 10 minit je kita nak buat latihan ni. Boleh? Kejap je. Nak pergi juga? Cepat sikit. Okey, sementara tu yang lain-lain minta fokus. Okey, jadi dekat sini kita tengok. Yang pertama kita akan buat penilaian. Okey, dekat depan ni, okey boleh tengok. Saya akan sediakan soalan-soalan dalam Plickers. Okey. Sekejap saya nak edarkan kad. Haziq, tolong Haziq. Edarkan kepada semua kawan-kawan. Pastikan semua dapat. Nabila, okey Nabila?
Tengok tu. Dah terjatuh dah pen tu. Okey ke tak okey tu? Okey. Ada nak dapat lagi kad? Ni kad Plikas ni. Nanti tak boleh jawab soalan. Sudah. Tak boleh jawab soalan. Macam mana lah kita nak belajar ni? Okey dah. Sekejap Okay. Boleh tengok slide ni. Tengok slide kat depan ni. Macam biasa, ini soalan kita dalam aplikasi permainan gamifikasi Plikas. Dekat sini macam biasa, kad tu kamu akan jawab soalan. Okay, bulatkan jawapan berdasarkan teks. Tolong baca dengan teliti. Okay, kamu baca betul-betul, kemudian jawab jawapannya betul. Macam biasa. Betul, saya akan bagi apa? Amalan baik. Bagus. Faham kamu? Okay, kita tengok. Okay, untuk soalan yang pertama, kita tengok soalan yang pertama. Okay, semua fokus. Cepat masuk. Lambat. Lambat betul. Duduk cepat. Pastikan semua, okay, jawab sendiri ya. Tak nak tanya kawan, tak nak toleh kiri kanan. Okay, buat sendiri. Boleh? Okay, Fatin. Duduk Fatin. Kenapa Fatin? Okay. Keadaan ni berjalan dengan senyap. Okay, senyap supaya semua dapat fokus. Okay, soalan yang pertama kita tengok. Okay, baca sendiri. Boleh? Okay. Dalam masa 1 minit, boleh jawab. Penggunaan bahasa yang tepat dalam komunikasi bertulis dapat mengelakkan kekeliruan dan salah faham. Selain itu, ia membantu menyampaikan mesej dengan lebih jelas serta meningkatkan kredibiliti penulis. Okay, mengapakah penggunaan bahasa yang betul penting dalam komunikasi bertulis? Dah. Okay, dah ada jawapan. Okay, angkat kad. Ada 4 orang yang salah. Okey. Apa jawapan yang betul? Ya, jawapan yang betul D. Ada yang jawab A juga. Penggunaan bahasa yang betul penting dalam komunikasi bertulis. Kenapa penting? Ya, untuk nak mengelakkan kita apa? Daripada kekeliruan dalam menyampaikan maklumat atau mesej kepada orang lain. Kalau kita guna bahasa yang salah, maklumat yang kita nak sampaikan tu tak difahami ataupun pendengar ataupun orang yang lawan cakap dengan kita tak faham. Boleh Aisyah? Aisyah okey ke tu? Okey, tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua kita tengok. Dalam dunia profesional, komunikasi bertulis yang baik menggambarkan kepribadian dan tahap profesionalisme seseorang. Kesalahan tata bahasa atau penggunaan perkataan yang tidak tepat boleh menjejaskan kredibiliti dan menimbulkan kekeliruan dalam penyampaian maklumat. Okey, berdasarkan pernyataan tersebut, okey, apakah kesan komunikasi bertulis yang lemah? Maksudnya kat sini, jika kita komunikasi itu lemah, apakah kesan kepada individu yang berkomunikasi tersebut? Ya, apa kesan dia? Okey, dah ada jawapan? Belum? Okey, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat kad. Okey, kita nak scan. Semua betul. Baguslah kamu. Apa jawapan dia? Syuhaida, jawapan dia apa Syuhaida? Mengurangkan kepercayaan pembaca terhadap penulis. Betul? Ya. Pandai. Ya, kalau kita lemah dalam berkomunikasi, okey, cuba kita bayangkan, kita lemah dalam komunikasi, apa kesan yang terjadi pada kita? Okey, orang lain takkan mempercayai apa? Pembaca terhadap penulis. Betul tu jawapan dia. Okey, tengok soalan nombor 3. Okey, kamu baca sendiri.
Dah. 3, 2, 1. Angkat kad. Ya, 5 orang salah. 5 orang ni nak kena betul. Biasa dia tu. Okey. Jawapan dia apa yang betulnya, Naimah? Cuba Naimah tengok. Berdasarkan, okey, petikan tu. Apa yang salah yang kamu tengok? Apa maksud X tu? X. X tu apa maksudnya? X lah kan huruf. Apa yang salah? X tu menunjukkan apa? Tidak. Jadi betul ke eja X tu tidak? Tak boleh. Ya betul. Sebab tu singkatan sepatutnya dia kena eja betul-betul. TIDAK. Tidak. Okey. Tengok soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Dah. Fatin, okey Fatin. Fadilah, cepat Fadilah. Kenapa tu duk lipat-lipat tudung lagi tu? Cepat. Okey dah Okey, angkat kad. Saya nak scan. Okey. 5 orang lagi yang salah. Apa yang betul jawapannya? Menggunakan bahasa tidak formal dan singkatan. Sama macam tadi. Sebab apa? Dia masih guna, okey, TTG. Apa maksud TTG? Tentang. Kamu tahu tentang? Saya tak tahu tu tentang. Jadi tu apa? Singkatan. Betul ke salah Abdullah? Salah. Patutnya dia kena eja dengan betul. Eja dengan tepat. Tentang. Boleh? Okey, tengok soalan yang kelima. Alright. Okey, tengok. Dah. Cepat. Laju kamu ni. Okey, angkat kad. Suraya, cepat angkat kad. Buat apa lagi tu? Cepat. Okey. Okey, masih ada 5 orang yang salah. Jadi, apa jawapan yang betul? Memastikan ayat mempunyai maksud yang jelas. Kalau tak ada tanda baca, kita tak tahu itu ayat soal ke, ayat seru ke. Jadi, kena ada tanda baca. Boleh? Okey, berdasarkan keputusan penilaian tu, saya akan bahagikan kepada 2 kumpulan. Iaitu kumpulan yang akan melakukan latihan pengayaan dan juga kumpulan yang 5 orang ni saya akan tetapkan kamu teruskan membuat latihan pemulihan. Baiklah, kamu tengok teks dekat depan ni. Kumpulan pemulihan. Sarah, Aina, Amirul, Izwan, Akilah. Bangun duduk sini. Yang lain ni tim pengayaan, kumpulan pengayaan. Kumpulan pemulihan. Nah ambil kertas. Pengayaan. Bagi-bagi dekat kawan. Janganlah ambil semua, bagi dekat kawan. Dah dapat berdasarkan teks tu. Cuba tengok soalan pengayaan. Kumpulan pengayaan ni kena cari 5 isi penting berdasarkan kepentingan penggunaan bahasa yang betul. Kemudian kumpulan pemulihan ni perlu buat apa? Berikan apa? Kamu kena isi tempat kosong dalam ayat berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Isi jawapan yang betul. Jawapan tu saya dah bagi dah dekat atas tu. Dapat? Kita tengok video ni. Video ni berkenaan dengan kesalahan apa? Sekejap saya nak buka. Ni. Alamak, lambat pula. Berita bahasa rosak. Tengok. Baiklah, siapa yang boleh rumuskan? Nabila. Nabila, bangun. Apa yang kamu dapat hari ini? Berdasarkan topik yang dah kita belajar. Apa? Pandai. Kita perlu menggunakan bahasa yang
Betul. Yang apa lagi Fahim? Yang tepat. Supaya? Oh, betul. Supaya menunjukkan rasa cinta akan negara. Lagi supaya? Fatihah. Lagi apa? Supaya dapat apa? Tak dengar? Kuat sikit. Ya, betul. Supaya dapat meningkatkan pengetahuan bahasa Melayu. Pandai. Okey, tahniah. Tahniah kepada semua pelajar. Jadi, objektif kita hari ini sudah tercapai. Dan esok kita akan ada kelas seperti biasa. Tolong bawa buku seni bahasa sebab kita akan mendeklamasikan saja. Boleh? Okey. Boleh kelas? Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Okey. Beri tepukan untuk semua. Tahniah. Okey, hebat. Dah. Okey, baiklah.